Hai korang, hari ni kita nak review makanan kat Monster Bite. Hai, so hari ni kita dekat Monster Bite Cafe and sekarang I nak try lamb shoulder. This one dia baru masuk dalam menu. Daging dia lembut. Diorang tak masak sampai keras sampai well done. Bismillahirrahmanirrahim. Letak sikit. Sos dia pedas, tapi untuk siapa yang suka black pepper memang dia just rasa. Dia tak rasa yang pedas kuat. And then lamb dia lembut. Rasalah dia guna bahagian yang mahal, premium cut. And mashed potato dia pun ada rasa macam buttery, not just potato. Okay, saya order salmon fettuccine. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Dia ada rasa lemony. Okay, walaupun dia creamy kan, dia tak mau out sebab dia ada rasa lemon tu. And dia ada rasa parsley. And dia ada rasa oregano juga. So herbs yang ada dalam ni, dia buat rasa benda tu flavorful. So dia bukan sekadar creamy je. So untuk orang yang gemar rasa-rasa macam-macam explosion dalam mulut, okay, this is your choice. Okay, I personally bukan orang yang suka makan salmon selalu. But then, for this kan, dia masak well cooked. Lepas tu, dengan rasa lemon dan spicy sikit tu, dengan rasa dia punya herbs tu, benda tu lagi. So, I like it. Kita nak rasa kunafa cheese. Okay. Dessert kat sini. So, dia ada macam-macam cake. Okay. Yang ni saya punya choice lah. Kunafa. Okay, try Bismillah. Rasa crunchy kat dalam. Lepas tu, dia punya pistachio sih rasa berlemak. So kita dah habis makan and sedap makanan dekat Monster Bite. Jadi siapa yang nak cuba apa kita makan ataupun nak try menu lain, boleh datang dekat Monster Bite dekat Taman Amaniah. Terima kasih.